supaya tahap literasinya dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Ana yang handsome dan cantik hari ini ya. Jadi hari ini kita berkumpul untuk membincangkan satu situasi murid tahun 2 ni. Murid tersebut boleh membaca dengan lancar tetapi tidak boleh menjawab soalan kefahaman dan tidak mampu menulis ayat lengkap. Jadi soalan pertama ialah, apakah peringkat literasi membaca murid ini? Macam mana, Afif? Baiklah, terima kasih saudara Akid Haizat. Baik, pada pendapat saya, peringkat literasi membaca murid ini berada pada tahap membaca mekanis. Dia boleh menyebut dan membaca ayat dengan lancar, tetapi sampai tahap memahami isi bacaan ayat tersebut. Saya setuju. Ini bermakna kemahiran rekodnya baik, tetapi kemahiran memahami makna masih lemah. Jadi dia belum mencapai tahap membaca secara kritis atau memahami konteks ayat. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada soalan yang kedua ya. Soalan kedua berbunyi, apakah peringkat literasi menulis murid tersebut? Dan bagi saya, tahap menulisnya berada pada peringkat rendah kerana dia tidak dapat membina ayat dengan lengkap. Betul, murid itu mungkin boleh menyalin perkataan atau ayat, tetapi belum mampu menjana idea sendiri dalam bentuk penulisan. Okey, seterusnya, apakah masalah utama penguasaan literasi yang dikenal pasti? Macam mana, Afif? Baiklah, masalah utamanya ialah kelemahan dalam kemahiran kefahaman, membaca dan pembinaan ayat. Dia boleh membaca secara lisan tetapi tidak memahami apa yang dibaca. Ya betul. Saya setuju dengan saudara Afif. Selain itu, dia juga kurang kemahiran menyusun idea untuk diterjemahkan dalam bentuk ayat yang bertulis. Baik, ayah, sekarang kita beralih kepada soalan yang keempat, iaitu cadangkan dua aktiviti yang sesuai. Jadi Farah, apa aktiviti yang sesuai itu? Baiklah, pada pandangan saya, cadangan pertama ialah aktiviti membaca berpandu, iaitu guided reading. Pada aktiviti ini, guru boleh membaca bersama murid dan boleh bersoal jawab secara lisan untuk melatih kefahaman. Pada pendapat saya, cadangan kedua ialah aktiviti menyusun perkataan menjadi ayat. Guru boleh menyediakan kad perkataan dan murid menyusun menjadi ayat lengkap. Akhir sekali, bahan pengajaran yang sesuai digunakan ialah seperti kad imbasan, buku cerita bergambar, lembaran kerja kefahaman dan bahan multimedia interaktif. Jadi kesimpulannya, murid ini memerlukan bimbingan khusus dalam kefahaman bacaan dan kemahiran menulis supaya tahap literasinya dapat ditingkatkan. Jadi, itu saja pembincangan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan.